Macam mana pandangan you tentang Pondok Abang punya produk? Komen ke feedback daripada customer-customer? Macam baru saya nak cakap bang, ini kita punya buyer. Yes. Ini Khadijah. Yes. Dia spotting. Memang senang. Semua barang kalau tak ada, kalau kita Why not kita dapat some feedback from Cik Khatijah. ya, betul. Cik Khatijah, depan sikit. Nampak you dah pegang gencu dia tadi. Sekarang macam mana pandangan you tentang Pondok Abang punya produk? Komen ke feedback daripada customer-customer? Okay, so far customer feedback dia punya rasa, dia punya texture of the meat soft lah. Okay. So mostly banyak terjual kat sini. Okay. Fast moving lah orang kata. Okay, sama guna pengantin. Okay. Dengan beef rendang. Beef rendang And paru berempah. Oh, paru berempah. Okay guys, so you all dah dengar kan? Kita punya beef rendang sama guna pengantin dengan paru berempah. Nampaknya ini adalah favorite Favorite. Pakcik-pakcik ke? Pakcik-pakcik ke? Semua. Anak dara ke? Puasa bulan puasa makcik cakap bukan malas. Saya cakap tak ada masa. Lagi menyenangkan apa ni. Ni menyenangkan tau. Okay, you all tak payah pergi pasar beli paru ke apa, nak kena potong, nak kena rebus semua kan, nak kena berempahkan. Tak perlu guys. Ini dah siap. Pondok Abang punya. Okay, guarantee. Okay, meletup. Okay, Alhamdulillah.